Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya berada dekat area Melaka. Biasanya Melaka ni jarang lah saya nak buat pemasangan. Tapi kadang-kadang ada kalau waktu dia memang ramai yang WhatsApp untuk tanya pemasangan dekat Melaka ni. So untuk hari ni macam saya datang ni, rumah yang saya datang ni dia dah ada antena parabolik dengan modem wifi. So dia minta saya datang untuk buat pemasangan lah. So kejap lagi kita sampai, kita tengok lah tempat yang kita nak buat pemasangan ni. Okay, jom let's go gang. Rumah yang saya datang ni kalau ikutkan tak ada masalah pun untuk rangkaian internet. So internet yang dekat luar rumah ni pun kalau ikutkan dekat handphone saya naik je kepada rangkaian 5G. Tapi tak tahulah apa masalah dia yang beli antena parabolik yang minta saya buat pemasangan lah. Tapi kebiasaannya memang akan ada lah kalau sesuatu barang yang dia beli minta kita buat pemasangan tu, kita datang buat pemasangan tu, kita tengok dulu apa masalah yang dihadapi. Sebabnya dekat handphone saya ni 5G memang ada lah dekat rumah ni, tapi 2 bar, 3 bar, 4 bar dalam rumah je lah. Mungkin dalam rumah mungkin signal dia agak problem. So sekarang ni antena parabolik yang dia beli ni, macam biasa lah kebanyakan yang akan beli ni semua ni antena parabolik mini. So antena parabolik mini ni dalam kategori yang boleh pakai tapi tengok pada kawasan lah. So ni jomlah kita tengok. Untuk modem wifi, tuan rumah ni jenis pakai modem TP-Link. TP-Link ni dia support 4G tapi satu band sajalah. Tu yang menyebabkan internet tu slow kot. Kalau tengok ni saya tengah buat speed test. Untuk modem TP-Link dia ni boleh je dapat signal lebih kurang dalam 20 ke 30 Mbps. Normal TP-Link punya modem ni normal lah dapat macam ni. Tapi kalau ikutkan yang dia bagi tahu waktu-waktu macam ni okey lah. Tapi dia nakkan kepada speed yang lebih okey, lebih baik. Ada waktu dia akan jadi tak apa nak okey. So untuk modem TP-Link ni saya tak pastilah boleh pakai antena ke tak. Apa-apa pun kita buat pemasangan lah dulu untuk antena parabolik ni. So tuan rumah ada beli antena parabolik jenis yang mini ni, so kita akan buat pemasangan. Biasanya saya akan terang lah dekat tuan rumah antena parabolik ni macam ni ke macam mana. So jom. Untuk rumah ni dia dah ada kepada rangkaian 5G. So takkan kita nak bagi dia pakai modem 4G kan. Sedangkan dia dah pakai antena parabolik ni boleh dapat kepada 5G yang lebih baik daripada speed yang ada sekarang ni. So kita try masukkan kepada modem 5G lah. So nanti kita akan cuba terangkan dekat tuan rumah pakai modem 5G lah lebih baik. So nanti kita akan try setting dulu antena parabolik ni untuk 5G punya signal menggunakan saya punya modem ni. Untuk antena parabolik ni saya dah sambung lah dengan modem wifi dan tadi pun saya dah setting.
So saya perasan tadi bila handphone saya masuk ke dalam rumah ataupun modem ni on je wifi dekat sini, rangkaian 5G tu memang tak ada, dia dapat kepada 4G. So bila dah sambung dengan antena parabolik, saya setting baru dapat kepada rangkaian 5G lah. So untuk speed yang 5G yang kita dapat dekat modem wifi ni dapat lebih kurang dalam 200 lebih untuk kelajuan internet dia untuk rangkaian 5G. Manakala untuk upload pula kita boleh dapat lebih kurang hampir-hampir kepada 40 Mbps. So untuk situasi macam ni, kawasan rumah sini kalau kata tuan rumah upgrade kepada modem 5G, memang dia akan dapat speed yang macam ni lah. Tapi memandangkan sekarang ni tuan rumah menggunakan modem 4G sahaja yang ni, so kita nak tukar lah. Macam sekarang ni saya akan cabut balik kabel antena ni, dan dengan SIM card saya akan masukkan dia punya SIM card tu ke dalam modem wifi yang tuan rumah ni balik lah. So untuk antena modem TP-Link ni saya tak pernah buat pemasangan, saya tak tahulah dia punya antena ni function ataupun tak. Tapi andai kata kalau kata kita guna je antena ni, kemungkinan untuk signal dia tak akan dapat macam kelajuan macam speed ni lah. Untuk rangkaian 5G ni dia akan dapat kepada 4G saja. Sebabnya lagi satu, modem yang TP-Link yang tuan rumah ni punya 4G dia ni hanyalah 4G jenis yang bukannya daripada 4G plus, dia hanya kepada 4G sahaja. So sekarang ni saya nak ambilkan SIM card ni masuk ke dalam modem yang tuan rumah tu balik, dan kita akan sambung dengan antena. Kita akan tengok lah kedudukan dia macam mana nanti dia punya kelajuan internet dia. Untuk modem wifi TP-Link ni saya dah sambung dengan antena parabolik tu. Kalau kata kita tengok daripada segi speed ni adalah speed 4G lah. So bila kita dah sambung dengan antena parabolik ni, speed dia tu memang tahap-tahap macam ni lah. Sebabnya modem ni pun kalau ikutkan dia tak akan pergi lebih daripada 50 Mbps. Kalau ikutkan kelajuan dia pun boleh sampai dalam 30 Mbps saja. So bila kita dah sambung dengan antena parabolik ni, dapat speed yang nampak slow ni, sebabnya antena yang saya setting sekarang ni dia bukan duduk kepada kedudukan 4G lah. Dia kedudukan kepada tower 5G, tembak kepada tower 5G. So speed dia dalam keadaan macam ni lah untuk 4G yang kita dapat. So untuk pemasangan hari ni, tuan rumah nakkan kepada rangkaian 5G lah. So dia kena tukar kepada modem 5G dan kita akan bawa kepada modem 5G. So dah selesai lah untuk pemasangan saya hari ni. So kita akan berjumpa untuk next video akan datang. Bye bye.